Ada duit belum tentu ada emas. Tetapi ada emas confirm ada duit. Emas adalah item yang mempunyai intrinsic value, di mana nilai emas ini, tuan-puan, terletak pada diri emas itu sendiri, tanpa bersandarkan apa-apa. Tak perlu surat jaminan, tak perlu geran. Nilai emas mengikut berat dan ketulinan emas. Sebab itulah nilai emas tak pernah jatuh kosong. Berbeza dengan duit kertas, ia hanyalah sekadar voucher yang disediakan oleh kerajaan untuk transaksi harian. Bukan sahaja ianya tiada intrinsic value, malah nilainya boleh jatuh kosong jika kerajaan atau negara tumbang atas ketidakstabilan ekonomi, perebutan kuasa dan konflik. Jadi, tuan-puan, alihkan sebahagian harta kepada aset yang sentiasa bernilai. Bagi yang sudah bersedia untuk menabung emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk 4 langkah memulakan simpanan emas. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Dulu ragu, kini tahu, jom mulakan simpanan emas.